kamu semua ni, manusia ni, kamu semua ni adalah pemimpin, kan? Dan kamu akan dipersoalkan tentang kepimpinan kamu, kan? Tentang amanah. Amanah ni mai daripada mana? Amanah ni datang dengan taklif ataupun datang dengan kebertanggungjawaban, kan? Kita sebagai manusia lah, kan? Saya lebih suka sebenarnya 2-3 semenjak ni duk hafal, duk baca-baca hadis-hadis, kan? Jadi mungkin saya akan gunakan saya bawa lah hujah-hujah ni adalah tentang pertama kali disebut tentang kamu semua ni, manusia ni, kamu semua ni adalah pemimpin, kan? Dan kamu akan dipersoalkan tentang kepimpinan kamu, kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi tak kira apa saja, boleh kata selagi mana dia memenuhi keperluan fizikal manusia yang boleh memimpin, akalnya, kan, dengan kemampuannya untuk memimpin, jadi itu adalah dia bertanggungjawab amanah. Semuanya amanah tu kecil atau besarnya. Sama ada amanah itu adalah melibatkan kelompok yang ramai ataupun minoriti ataupun segelintir orang. Jadi saya percaya yang kata kepentingan dia tu adalah sebab nak jaga kelompok untuk mencapai objektif, kan? Jadi pentingnya amanah tu. So kebertanggungjawaban tu ialah macam disebut tadi ni, itu adalah sifat kita sebagai hamba yang dipertanggungjawabkan itu, kan? Jadi dengan begangnya amanah tu, maka satunya ialah kalau dalam konteks orang Islam ni, dia bergantung juga tentang last kali pengharapan dia dengan Tuhan dia, kan? Yang menggesa untuk mencapai takwa, kan? Ketaatan kepada Tuhan Maha Pencipta, kan? Minda tok abah pandang